Salam sejahtera. Saya sekarang berada di Hotel Sheraton Jeddah. Okey, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, tadi kita dah tengok kan video daripada saudari dari TikTok dia, Kayen, yang menceritakan tentang terkandasnya di Jeddah. Okey, untuk makluman pada semua, saya juga terkandas dan saya menaiki Malaysia Airlines. So Malaysia Airlines menyediakan penginapan selama saya terkandas 4 hari, iaitu 2, 3, 4, 5, 6. So 5 hari. Bagikan semua orang tahu, nak clear betul. Syarikat yang diuruskan oleh saudari, syarikat travel agency, waktu saudari dan jemaah semua terkandas, pihak travel memberikan hotel dan pihak travel menaja semua makanan dan minuman. Dan semua saya peliknya, saudari mengiyakan, mengatakan seolah-olah travel agency dan pengurusan penerbangan tak bagi langsung penginapan dan makanan. Dan saudari juga meminta pada rakyat Malaysia lah posting untuk balik dan sebagainya. Dan juga saya nak ingat kepada saudari, tiket saudari dia juga dah dikonfirmkan terbang pada 5 hari bulan 3. Saya juga diberitahu dia cuba untuk sembang dengan saudari. So, semua orang terkandas di Jeddah, tapi tak ada lah terpaling terkandas. So saya nak tanya lah, apa sebenarnya nak ni? Nak scam orang ke? Nak cerita kebenaran sebenarnya?